Nampak dia dah sapu-sapu dulu dalam tempat sampah itu. Malaya, Bigfoot, Malaya, bersama kita bangkit suara. Macam ni ke korang kata pekerja asing ni rajin, kononnya datang sini nak cari rezeki halal, nak bantu bersihkan Malaysia. Tapi cuba tengok betul-betul rakaman ni, lelaki Bangladesh yang kerja alam flora ni tengah sapu daun kat tepi jalan. Okeylah, kerja penyapu tu memang nampak elok. Tapi masalahnya selepas sapu, semua daun tu dia sumbat masuk dalam lubang laluan air keluar. Elok bangla, itu longkang tempat air jalan, bukan tong sampah kau. Daun masuk situ, nanti tersumbat. Air tak mengalir. Las-las jadi banjir kilat. Bila banjir, rakyat negara ni juga yang susah. Kereta rosak, rumah masuk air, jalan jam. Yang kena mati siapa? Pihak berkuasa, bukan dia. Padahal punca asal datang dari kerja bangang macam ni. Inilah contoh jelas, bukan semua benda rajin tu bagus. Kalau rajin tapi tak guna otak, sama juga. Jadi masalah. Orang sini yang kena tanggung. Jadi lain kali sebelum sembang bangla rajin kerja, cuba cek dulu hasil kerja dia betul ke membantu. Atau lagi menambah bala. Ni yang buat banjir ni. Dia buat banjir. Dia sumbat semua daun-daun dalam tu. Dia sapu-sapu-sapu. Dia sumbat daun. Ini yang buat banjir. Lepas tu, kontraktor sambil lewa. Dengan sapu jalan tak ada kon. Nampaklah. Nampak? Dia sumbat semua daun-daun yang dia sapu tepi ni. Semua dia sumbat dalam ni. Tak percaya? Kejap kita tengok video lain ya. Sekejap. Okey Dia sapu. Dia sapu. Dia sapu. Okey, jom dulu. Nampak? Dia dah sapu-sapu dulu. Dalam tempat sampah dia tu bersih. Dia sapu-sapu-sapu. Dia jom dulu. Sapu-sapu-sapu. Dia jom dulu. Tengok tu dia sapu lagi. Okeylah, dia masuk dalam dulu sampah. Masuk. Lepas tu yang ni kan. Yang ini kan dia buang dekat dalam tu. Tu dia. Dia buang dalam tu balik. Dia buang dalam tu balik. Nampak tak? Panteras warga asing desak kuasa buka mata.